bersama kami lagi, saya Sufi dan ini adik saya. Saksikan video kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen, share. Assalamualaikum semua dan sahabat kawan-kawan. Hari ini kita nak buat bunga. Kita nak buat corak apa? Okey, jom kita mulakan. Pertama kita lipat macam ni. Bagikan dia sama. Jangan tak sama, tak jadilah bunga. Kalau kita tak tengok ke belakang, kalau kita dah sama, kita betulkan, adjustkan. Kita adjustkan, bagi dia sama. Ambil gunting, kita potong. Potong panjang mana ikut suka hati. Okey, bagikan dia sama. Bagikan dia sama macam gini. Macam rambut. Tengok ni dah macam gini. Kita potong sampai habis, okey? Kalau tak potong sampai habis macam manalah yang jadi. Oops, terlebih pula. Jangan terlebih sangat tau. Nanti tak jadilah bunga. Dah potong macam ni sampai habis. Sikit lagi, jangan berlumba tau. Nanti tak jadi bunga. Bila tak jadi, buat balik. Okey. Okey. Tengok ni. Oh, ada dua yang terlebih. Okey, kita dah siap. Kita buka pula. Dah jadi. Kita buka. Teng-teng. Dah jadi macam ni. Ambil gam. Gam ni melekit dah sikit sebab saya guna adik saya punya. Satu titis saja. Dua. Okey. Dah satu titis. Tak ada. Kita pun melekat yang ni. Ambil yang ni. Kita pun lekat. Bila dah lekat, baru kita adjust. Okey. Dah adjust, kita pun guling-guling macam gini. Guling. Terbesar sangat pula. Okey, ni kita untuk apa saja? Kita untuk kakak kita, kita sendiri. Okey.
siap. Kita pun lekat macam gini. Gam ni tak lekat sangat lah. Dah selalu guna. Lekatlah sikit lagi lah. Okey. Dah lekat. Dan dah jadi. Jadi kita pun tanpalah apa-apa. Jadi jangan lupa subscribe dan suka. Bye. Jangan lupa subscribe, like dan komen, share. Bye.